Patut you macam very commercial tau. Kenapa you tak try Indonesia market? Diorang bayar mahal tau. Ya. Mungkin sebab tak ada orang nak tolong kot. Air kat depan you ni. Aduh, Yai. You dah kahwin? You rasa? Weh, kau gimana? Kau keluar dengan siapa pula kali ni? Ni, kau pisang aku dah, kau pisang aku. Waduh, aku lupa. Aku terlupa, Yasi. Minta maaf, ya. Ini apa? Kau kena masuk dengan hantu mana ni? Enggak ada hantu yang mau masuk badan ini. Tak masalah ni, kau ni kenapa? Tiba-tiba macam ni kenapa? Kini, I'm in love. Kau hidup dengan siapa pula kali ni? Ya Allah. Nama dia Azlan. Weh, elok weh. Elok now ni. Mana kau jumpa? Aku dah tak larat dah dengan permainan kau, Raisya. Aku nak move on. Halo? Okey. Aku sampai dalam half an hour. Okey. Alright. Sorry. Okay, bye. Kenapa lambat sangat? Sorry, tadi diorang tambah scene dekat set and plus I lupa nak charge my phone. Saya tak boleh nak call you. I ada hal ni tau. You ikut I boleh? Mana? I ada photoshoot. Lepas tu kita chill. But... No but. Alah, I tak boleh pergi, sayang. Mesti boleh punya. Okay. Jom. Kereta dah kunci belum? Dah. Pergi nanti di jarak kita bising kan macam mana? Diorang tu garang tau tak? Kalau lambat artis baru, lakilah kena. Nanti next time tak dapat job macam mana? You jangan main-main dengan I. I dah banyak berhabis untuk you. Boy, kasarnya cakap dengan orang. Kita ni shooting everyday bukan benda lain tau. Masya, kahwin dengan I cepat. Takkan kita nak bincang pasal kahwin dekat sini. Nanti lepas syuting ni, you call lah kita bincang. You ni apa masalah you? You hiding something from me? Apa masalah? Tak ada masalah pun. Masalahnya you tak sabar. Masya, I bagi you sampai ujung bulan ni. Kalau tak ada jawapan you nak kahwin dengan I tarik semua apa yang I dah bagi kat you. Set ni akan jadi nightmare bagi kau. Kita tengoklah. Nightmare untuk I ke? Untuk you? Kau kena ingat, Raisya. Ini set aku, jadi kau jangan nak mengada. Kau jangan lawan cakap director.